Comfort Motor World tak ada after sale department? Korang ingat Comfort Motor World ni cikat sangat? Habis orang belakang ni tak payah kerja? Meh, saya nak tunjuk after sale department dekat Comfort Motor World. Okey, sekarang ni saya ada kat tepi kedai. Belah dalam ni tempat korang selalu tengok motor, cuci mata, motor yang baru sampai. Sekarang ni after sale ada dekat belakang. Jom ikut saya. Okey, daripada tepi tadi sampai ke belakang, korang akan jumpa workshop dulu. Jom saya tunjuk apa yang kita buat dalam workshop. So, kat sini lah workshop motor korang yang nak buat major service, minor service, tukar tayar, pasang aksesori, macam-macam lagi. Dan korang jangan risau. Tool yang kita pakai pun memang profesional. Tool yang berjenama. Korang sendiri pun tahu. Macam korang boleh nampak, komen ni tengah buat motor yang korang beli, motor yang baru nak keluar. Korang jangan risau, kita orang dah test dulu motor ni sebelum motor ni keluar. Okey, sekarang kita dekat reception pula. Dekat sini korang boleh tengok macam-macam jenis tayar, saiz tayar pun kita ada. Kat sini minyak hitam motor kapcai boleh, motor skuter boleh, minyak gear pun kita ada, coolant pun kita ada. Okey, dekat reception ni lah korang datang, korang beritahu apa motor korang nak buat apa, nak buat warranty claim pun boleh, abang datang sini. Lepas tu kat sini lah korang buat pembayaran. QR ada, kad pun ada, cash pun boleh. Korang ingat buat motor free? Kat belah hujung kita ada wash area. Korang punya motor, tak kisahlah motor apa pun kita orang boleh cuci. Korang tengok ni, dengan harga RM5 dapat sabun banyak ni. Banyak Mau tengok sabun banyak ni RM5 je. Tak percaya sudah, RM5 je. Siapa je tak kenal brand ni, Future Eye? Siapa yang tak kenal tu korang lemah. Meh, saya nak tunjuk spotlight pada Future Eye. Macam-macam jenis pun kita ada. Nak lampu kuning, nak lampu stroke, cover kuning pun kita ada. Dekat sini brand Kiwik pun kita ada. Phone holder, bottle holder, phone holder yang anti vibration, waterproof pun kita ada. Kat sini pun kita ada radiator cover, horn, slider, untuk handguard pun kita ada. Top rack, macam-macam jenis motor yang terbaru nak keluar, motor lama pun kita boleh ada. Dekat sini crash bar untuk motor-motor skuter, motor touring kita ada. Untuk kaki-kaki yang suka ride jauh-jauh, pergi Thailand, pergi mana-mana jauh, yang nak pergi kerja pun, nak letak barang banyak, dekat sini pun kita ada box 55 liter, 65 liter pun kita ada. Besar ni, brand jangan cakap lah. EMS kita ada, YH Pro pun ada. Ini Motor Wolf pun kita ada. Jangan risau, side box dan side bag pun kita ada. Kepada korang yang berminat nak buat servis dekat Comfort Motor World, korang boleh datang terus walk in ke Comfort Motor World ataupun kontak nombor di bawah. Semoga video ni bermanfaat untuk korang. Jumpa lagi next video.